Bagaimana boleh wujudnya nama Terengganu? Mesti ramai tak tahu kan? Biar awak cerita. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa di hujung negeri Johor. Ada sebuah kampung. Dalam kampung tu pula ada 3 orang adik-beradik yang tinggal di situlah dengan penduduk kampung yang lain. Mereka ni bernama, seorang yang sulung bernama Tok Raja, dan yang keduanya Tok Puteri, ketiganya Tok Bukit. Mereka ni boleh dikatakan orang ada-ada lah, orang kaya. Dan mereka ni dia adakan pangkat. Mereka ni boleh dikatakan ibarat macam ketua kampung. Senang cerita untuk kita mudah faham, ketua kampung seorang, penghulu seorang, JK seorang. Okey. Dan mereka ni pula selalu bertukar pendapat cara menjaga kampung agar aman dan damai lah. Dan mereka ni selalu menghantar kebajikan ataupun menghantar bantuan macam-macam lah, daripada segi duit ke, daripada segi tukar makanan ke kan, daripada kebun ke daripada kebun. Itu dulu pun cerita. Okey, nak jadikan cerita, satu hari Tok Raja ni dia rasa gelisah dan dia rasa tak tentu hala. Boleh dikatakan, senang katakan kan, seharian tu kan perasaan dia jadi libang libu, tak tentu hala. Senang, mudah nak dipaham kan. Dia ni pun mundar mandi, duk fikir, apa benda sebenar ni? Aku pusing betul kalau rasa kopi ni kan. Dia pun tak tahu apa benda. Dia pun duduklah dekat berenda, dekat tangga berenda. Dia duduk langut dan menung lah, fikir, apa perasaan ni jadi macam ni kan. Rasa tak sedap hati, rasa gelisah. Dalam sambil dia menung, 2 orang adik-beradik dia yang Tok Puteri dengan Tok Bukit ni pun datang. Dari jauh lagi, mereka ni dah nampak dah yang si Tok Raja ni duduk di tangga berenda, termenung jauh. Maka Tok Puteri pun cuba laung daripada jauh. Kira nak tegur lah. Bila dah nak dekat tu, dia cuba laung daripada jauh. Apa ada menungnya tu Tok Raja kata. Jauh menung je renung. Nampak Maria Ravenra ke? Kata adik Tok Puteri tadi lah. Tapi Tok Raja ni dia tak balas. Dia diam, dia tetap juga menung. Dia buat apa tak tahu je. Bila dah sampai dekat, barulah Tok Raja ni jawab, aku ni kuncing. Aku tak tahu apa halnya. Hari ni aku rasa tak tentu hala, libang libu. Aku rasa macam ada malapetaka nak kena kat kita ni. Entah ke aku ataupun entah ke kampung kita. Kalau kopi ni aku rungsin, entahlah katanya. Kata dia Tok Raja. Kemudian Tok Bukit pun jawab, itu biasalah tu, umur senja, perubahan hormon, biasalah tu, tak ada apanya, insya-Allah katanya. Maka tak ada dah lagi dibincangkan. Mereka sembang biasalah. Kemudian Tok Raja pun panggil lah bini dia. Oh Mak Raja, bawakan kopi ni keluar. Ni ada mari 2 musibat kata. Okey, syahdan kita tutup cerita kat situ. Tiba pada waktu malamnya, Tok Raja ni tetap juga gelisah. Kemudian Tok Raja ni malas nak fikir, dia terus nak tidur. Sampai kan bini dia terkejut. Ai, awal benar abang tidur? Aku kumsin kata. Dia pun tidur. Sebelum dia tidur, dia sempat doa dulu kat Tuhan, kat Allah. Semoga diberi petunjuk apa yang dia konsingkan sangat dan apa yang gelisahkan hati dia ni kan. Apa petanda dia, itu yang dia nak tahu. Maka dia pun teruslah tidur. Tak payah tunggu lama, kejap je terus lebur, lena. Dalam tidur dia ni dah memimpi. Dia dapat satu mimpi. Dalam mimpi dia ni tengah berlari menghala ke kuala sungai, yang sungai itu pula bercabang 2. Kenapa dia berlari ni? Akibat diperambat di ular. Mengikut dalam mimpi tu, ular yang kejar Tok Raja ni memang banyak, beribu banyak kan. Tu pasal Tok Raja ni lari, tapi dia lari tu arah ke kuala sungai.
Yang dia ingat dalam mimpi tu, kuala sungai tu bercabang dua. Kemudian dia terus terjaga. Bila dia terjaga, badan berpeluh-peluh lah. Biasa orang baru terkejut daripada tidur kan. Bini dia pun terjaga sekali. Apa kena bang? Entah, aku mimpi merapu ni. Aku mula tak sedap hati rasanya. Usahlah dia fikir, biasalah mainan tidur. Udahlah tidur lah. Tak pun esok awak pergilah tanya ke adik-adik awak tu. Kod 5 tahu. Ya juga katanya. Esok awal pagi aku kena jumpa si Puteri dengan si Bukit ni. Kalau tidak aku ni tak tentu hala. Udah tidurlah dulu kata adik bini dah, iaitu mak raja. Kemudian dia pun sambung tidur. Syahdan kemudiannya tibalah waktu subuh. Dia pun bangun, bingkih bangun, dia pergi sembahyang subuh. Lepas dia sembahyang subuh, dia gapaikan pelikat, dia buatkan jadi samping, dia terus pambat keluar pergi jumpa dia punya ni lah partner, adik-beradik dia. Kan kedema dia selalu bertukar pendapat kan bila ada masalah tentang kampung ke kan. Kiranya dia jumpa lah, berbincang. Dia pergilah rumah si Tok Puteri. Kemudian rumah kebetulan rumah Tok Puteri ni pula dengan rumah Tok Bukit sebelahan. Rumah PPRT tak ada. Rumah dia pun bersebelahan dekat. So dia pergi rumah Tok Puteri dan dia launglah panggil Tok Bukit. Kemudian dia berkumpul lah rumah Tok Puteri dan bincang. Belum sempat lagi Tok Bukit ni duduk, Tok Raja ni terus luahkan apa yang dia rasa. Aku malam tadi mimpi lain benar apa? Apa mimpinya? Aku mimpi aku lari ke kuala sungai, tapi sungai tu bercabang dua. Lari pasal apa? Kata adik Tok Baldi pula dah. Tok Bukit. Sorry. Kamu tahu aku lari pasal apa? Aku diperambat di ular. Bukannya sikit, beribu ular. Oh, diperambat di ular kata adik Tok Puteri. Kau merasa apa alamatnya? Benda baik ke? Benda buruk ke? Ataupun kita nak kena malapetaka ke? Kata adik Tok Raja. Maka Tok Puteri dengan Tok Badi lagi. Tok Bukit ni termenung sekejap dan fikir. Kemudian Tok Puteri ni bagi tahu, mengikut firasat hamba, kampung kita ni akan terima musibah ni katanya. Tak lama lagi. Hati ni kuat no kata macam tu. Macam mana ni Bukit? Awak pun sama juga rasa. Kopi itu juga rasanya. Macam kita akan dapat bencana ni. Abang Raja kata. Kalau kamu dah kata kopi itu, aku pun memang kopi itu juga fikir. Apa lah yang kita nak buat? Yang sepatutnya kita buat. Yang awak nampak kopi ni dah. Kita kumpulkan orang kampung kita, bagi tahu ke dema, sepurnama lagi kita kena berangkat pindah tempat lain. Kita pergi menghala ke kuala sungai yang bercabang dua kata adik Abang Raja tadi. Baik juga tu. Kalau kopi itu, mohon kita jumpa penduduk kampung. Mereka ni pun hirup kopi pun semua, dia jumpa dah penduduk kampung. So dia bagi tahulah hasrat mereka untuk pindah lagi sepurnama akan datang. Penduduk kampung ni setengahnya dia akan ikut, dia setuju. Tapi ada segolongan ni dia tak ikut. Dia kata merapu. Dia tetap juga nak tinggal kat situ. Jenuh Tok Raja, Tok Puteri, Tok Bukit ni pujuk merayu ajak ikut, tapi dia tetap juga pendirian. Mati hidup awak di tanah ini dia tanyakan. Itulah dia tak nak pergi. Maka tak boleh nak buat apa, terpulang atas hak masing-masing. Kemudian dia hanya tunggulah tiba masanya untuk pindah. Bila sampai waktu sepurnamanya, mereka ni mulalah berkumpul. Bila dah berkumpul, mereka mulakanlah perjalanan mereka pergi ke kuala sungai. Mereka pun berjalan. Bukannya berjalan biasa. Mereka berjalan, mereka ni kena redah bukit, bakau, ladang sawit, sawah padi. Dia kena handuk, jumpa kampung macam-macam jauh. Makan masa berhari-hari. Masuk hari ke-3 atau ke-4 tak silap, mereka dah mula penat lah. Dan penduduk kampung yang mana ikut dema tu dah mula mengeluh. Kalau kopi ni awak tak nak lah terus kan. Dah tak lalu dah ni lah. Sabarlah sikit lagi.
Dah tak lama dah awak rasa. Memang ada kuala depan tu. Rupa ini mati lah kita. Sabar. Awak pun penat juga, kata adik tu okey. Kalau kopi ni awak ingat awak nak patah balik lah. Baik awak tinggal sana. Ada seorang lagi cakap kan. Jangan awak pergi tu, sabar. Selepas hujan ada pelangi, kata adik tu raja. Udah. Moh. Kan bila dah kena pujuk, mereka pun teruskan juga perjalanan. Mereka sambung perjalanan selama 7 hari 7 malam. Baru dia ni sampai. Baru dia ni sampai destinasi yang mereka tuju. Barulah mereka nampak kan, iaitu kuala sungai dengan 2 cabang sungai. So Tok Raja pun cakap, aku rasa kita dah sampai ni. Inilah tempat yang aku cakap. Inilah sungai bercabang 2. Kalau betul ini, alhamdulillah lah kita dah sampai dah, kata dik Tok Puteri. Maka marilah kita rehat dulu, kemudian nanti kita akan buatkan kampung kita. Akan tebeh lah maksudnya. Okey, tapi sebelum tu Tok Raja terpandang ke arah sungai. Bila dia terpandang ke arah sungai, dia nampak di tengah sungai tu air ni macam ada gangguan tau. Macam ada satu benda yang menghalang air tu. Maknanya air tu tak lancar. Kemudian Tok Raja ni panggil lah penduduk kampung yang muda-muda, suruh pergi check kat dalam sungai tu. Apa yang ada kat dalam sungai tu. Kalau boleh alih, kita alih. Kalau boleh pindah batu ke apa, kita pindahkan. Kalau boleh biar air ni cantik kan. So pemuda tadi pun pergi masuk dan dia cuba pindahkan. Memang betul ada batu, ada macam pasir ke apalah, ada kayu dan sangkut. Dia cuba pindah kan. Dan datang lagi tolong lah. Dia 3 orang semua tolong lah. Dan dia berketoyong semuanya tolong sebab banyak. Kemudian salah seorang tu duk raba-raba kan. Dia rasa ada benda yang keras dan ada benda yang lembut dan tajam. Dia pun cuba rasa-rasa, dia cuba tarik keluar. Tak boleh keluar. Dia bagi tahu pada Tok Raja, Tok Puteri semua. Ni apa benda dalam? Awak ada rasa benda, narik tak boleh keluar, katanya. Orang tu cakap. Kan, awak dah tarik tak boleh keluar, dia kata. Kemudian Tok Raja ni pun panggil lagi orang tolong. Cuba pergi tolong. Yang kuat-kuat pergi. Bagilah tolong. Tak boleh juga tarik. Dia memang tarik. Apa alamat? Apa benda dalam ni? Kemudian Tok Raja pun keluar londehkan dia punya kain pelikat yang samping tu. Dia ikatkan kepala. Tak apa, awak mari. Dia datang, dia pun bismillah, dia pun raba. Dia raba. Muka dia macam terkejut. Semua perhatian dia. Dia rasa ada benda yang tajam. Dan benda tu macam panjang. Dia cuba hayati, dia kata, dia kata dalam hati, ini macam taring binatang ni. Dia cuba rasa lagi. Ini betul taring, dia kata. Dia start menggeletar, risau. Dia dah agak dah binatang apa dalam tu kan. Macam biasalah. Kalau tak sawa ke apa ke kan. Dia dah risau. Dengan tegak-tegaknya dia nak bagi tahu semua. Dia nak bagi tahu apa yang dia rasa lah, yang dia tahu. Suruh dia ni lari ke apa kan. Tapi dia ni gagap sampai dia menggeletar. Dia tak boleh nak cakap lepas. Sangkut-sangkut. Ini taring anu. Taring anu ni. Taring apa? Kata dia Tok Bukit. Taring anu. Taring anu, kata. Sejak pada itu, kawasan itu dinamakan Negeri Taring Anu. Dan bila berganti zaman, sampai ke zaman sekarang, nama tu dah ditukarkan dengan nama Terengganu. Itulah Terengganu sekarang. Cerita ni betul tak betul? Wallahualam. Ini hanya cerita dongeng rakyat yang ada tertulis dalam buku Rakyat Malaysia. Ini hanya suka-suka dan happy-happy saya cerita. Kalau ada yang tak suka cara saya bercerita dengan logat yang saya bawa, saya cuba jadi diri sendiri dengan cara percakapan saya. Saya tak nak jadi hipokrit, bawa bahasa korang, saya semua. Saya cuba bawa diri saya, cara saya cakap sendiri macam mana, kopi itulah saya bawa. So kalau ada yang tak berminat, tak berkenan, bagi tahu tentang komen ke. Nanti insya-Allah saya cuba perbetulkan, usahakan. Apa-apa pun, terima kasih kalau yang menonton sampai habis. Mohon subscribe, like. Dan insya-Allah saya akan datangkan lagi dengan cerita yang baru. InsyaAllah kita banyak ada cerita. Ada 366 cerita yang saya akan buat video. InsyaAllah. Apa-apa pun, Assalamualaikum. Jumpa lagi next video.